Okey, Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebuah kereta JDM. Jom kita tengok kereta apa. Tengok ni kereta apa ni. Nampak sama tapi bukan dia. Kereta apa ni? Kembor. Kembar dia. Kembor. Tengok body dulu belakang. Sing dulu, tengok body dulu, tengok bagi orang cam dulu, tengok kereta apa ni. Ya. Ni adalah kereta Honda FL1. Civic, cuma dia tak ada Type R je. Kalau yang Type R tu model FL5. So model ni pun harga range dalam, tadi owner dia cakap dalam 150,000. Korang rasa berbaloi tak beli kereta ni berbanding kereta FF5? Jauh beza dekat 100,000. 100,000 beza 100,000 beza. 100,000 beza. Tapi kalau dapat ni pun puas hati juga ni. Body sama. Cuma dia tak white je. Dia tak white ada fender. Dia tak white. Belakang. Lepas tu dia punya transmission dia auto. Kalau manual ni lagi geram. Tapi belakang dia seksi ya. Memang boleh. Belakang dia seksi ya. Bonet dia luar bonet. Bonet. Buka bonet sikit. Belanja bonet sikit. Dia terangkat sekali yang dengan cermin. Oi. Dia compact. Ni baru lawa. Ni kategori hatchback lah. Ada yang pasaran model biasa tu panjang tu. Sedan. Okey buat bonet dia besar. Luas ni bonet. Letak stroller anak lepas ni. Harap dia auto je. Kalau dia manual dia jadi ni. Push. Boleh letak ni Tutup barang. Okey pada luar tak nampak lah. Baik Oi, ni ni on the road berapa Nenek? Tadi dia cakap 19 on the road tahun 2021 kan. Dia pun ada dapat mileage bawah 1,000 lebih. Mileage bawah 1,000 lebih. Dalam super je interior dia. Dalam beza seat lah. Seat bukan seat Mego. Seat Mego, seat tak ada. Cuma dia beza. Sedap bawa kereta baru Ui, dia ada ni original Honda Flare. Tu Flare tu nyala api lah. Masak benda semua. Wih. Push. Lawa weh kereta ni. Dapat kereta ni pun dah puas hati dah. Seat dia pun sedap Baldu. Semi half leather. Semi half leather ni. Yang tengah ni Baldu. Wih, sekarang ni merasa jadi sekali. Ni kalau tukar piping. Bila kita nak pakai ni? Sekejap aku cari ambil kunci lah. Ambil kunci. Kita try, tengok. Dia punya sistem dia. Okey. Jap. Kita tengok dalam dia. Macam mana pergi dia? Sekejap, betul seat tak? Masih baik. Tu. Betul seat Betul seat dulu. Sekarang sedap naik kereta baru Wish. Ada bunyi mahal ni. Betul, lambang H. Okay. Ada sound ke ni? Yang penting tu telefon Ori Jepun bos. Ada punya meter. Oi, ni pun. Kau start button ni. Ni tukar soalnya lagi function ni. Betul. Lagi function. Ya. Dia functionnya ni, tempat cas. Nampak cas? Kita try dulu. Letak. Cas. Tak naik pun. Tak jadi. Oi. Dia letak Dia dah tapak dah. Wireless charger. Wireless charger. Mana ada pakai kabel wireless charger. Tapak dia dalam ni. Hijau lah. Ui, berbaloi ni kalau beli. Tu ni dia aku rasa. Jom. Kita pergi Okey, pasang bahagian depan ada bonet.
bumper ni 4 kaki serampu pasang ni abang 14 ni sampai Ni owner kereta. Owner kereta dah datang, nak datang ambil. fender di kanan, side mirror tempat berhenti. Lepas tu mungkin tent juga ada lah. Ini waktu yang aja bahasa kan. Kalau boleh seminggu ni, kalau boleh seminggu semua. Bagi tahu ada beberapa pasal yang nampak macam bawah air. Ini bawah air macam rintik lah bagi dia. Seminggu depan kan free. Dia pasang PPF kan? Kita pasang PPF. So kita dah install ni kat depan ni. Kereta ni datang pagi tadi. Dia buat pemasangan PPF. Ni kita dah install dah. Ni ownernya. Dia nak datang ambil kereta dah. Deliver kereta hari ni. So tengok dia punya kilat dia. Hoi. Nanti kita tunjuk kereta dia yang sebelum. Oh, ni memang berkilat mat. Memang berkilat. Ha, tengok tu. Oi, jahat. Jahat. Lawa kereta dia, lawa. Jadi kalau korang ni berbaloi ni, kalau korang beli ni, confirm berbaloi. Meter semua pun dalam Jepun lagi. Dalam Jepun. Meh, macam mana meh? Dah, kereta siap dah. Warna sampai. Mana sampai? Bawa keluar. Ya.